أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah, kita sekali lagi diberikan keizinan dan juga peluang untuk hadir bersama-sama bagi menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Seterusnya mengikuti kuliah yang berkaitan dengan tajuk pengurusan harta Islam, faraid, hibah dan wasiat. Jadi suka saya kongsikan dalam kuliah, sekiranya ada peluang kita mempelajari ilmu faraid ini, ambillah kesempatan tersebut dengan sebaiknya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah ia kepada orang lain, kerana ia sebahagian daripada ilmu dan ia adalah ilmu yang dilupakan. Ilmu yang pertama yang dicabut daripada umatku. Jadi kita tidak mahu tergolong dalam mereka yang melupakan ilmu faraid ini. InsyaAllah kita istiqomah dalam mempelajarinya. Jadi hari ini kita akan sambung tajuk kita terkait dengan rukun pusaka. Rukun pusaka terbahagi kepada 3 rukun. Yang pertama, mestilah berlakunya kematian. Sama ada kematian hakiki ataupun kematian hukmi, kematian yang dihukumkan. Yang kedua, mestilah mempunyai waris. Dan yang ketiga, mestilah mempunyai harta atau hak yang ditinggalkan. Jadi bila kita sebut terkait dengan waris ini, ada kalanya di kalangan masyarakat juga mungkin terkeliru terkait dengan waris-waris, sama ada golongan ini boleh disebut sebagai waris layak mendapat pusaka ataupun tidak. Kita dah sentuh terkait dengan anak angkat, dan pada hari ini kita akan sambung terkait dengan anak susuan. Menurut Al-Syauqani menyatakan anak susuan adalah anak yang diberi minum susu oleh seorang wanita bertujuan untuk mengenyangkan perut bayi itu, menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Selain itu, dengan memberi susu badan, ia akan mendatangkan manfaat kepada wanita yang menyusukan dan juga manfaat kepada bayi tersebut. Ia dapat membantu perkembangan psikologi anak dan juga dapat mengeratkan hubungan kekeluargaan. Malah kebaikan anak susuan ini, jika mereka tinggal serumah, mereka ni seolah-olah sama sahaja dengan keluarga susuan. Jadi dia jadi sebagai mahram. Tiada perbezaan antara mereka, melainkan jika ada hubungan kerabat dan tiada waris yang mendinding. Mereka hanya mempusakai harta dari ibu bapa mereka yang sebenar. Jadi bila kata anak susuan ni, dia mestilah memenuhi syarat-syarat anak susuan. Antaranya mestilah susu bawah umur 2 tahun. 5 kali kenyang yang berbeza waktulah. Kemudian bila dah jadi anak susuan, kita tak bincang pasal susuan lah kan. Macam mana cara boleh jadi hukum susuan ke, kita bincang bila dah jadi anak susuan. Jadi bila dah jadi anak susuan, dia hubungan tu dah macam ahli keluarga sendiri dah, kan. Malah dia tak boleh kahwin dengan keluarga susuan dia, adik-beradik susuan, dia tak boleh kahwin. Dia macam adik-beradik biasa dah. Cuma apabila rapat, sebagaimana rapat hubungan pun sekali, jadi kalaulah berlaku kematian, berlaku kematian di kalangan ahli keluarga, contohnya ayah susuan, bukan ayah menyusukan tu, maksudnya
suami kepada ibu susuan tu lah meninggal dunia. Jadi anak-anak lain boleh dapat pusaka. Cuma anak susuan ni sekalipun disusukan dah macam ahli keluarga sendiri, jika tiada hubungan kerabat yang layak mendapat pusaka dalam keadaan tertentu, maka dia tidak boleh mewarisi harta ayah susuan tersebut. Kenapa saya sebut macam tu? Sebab kadang-kala anak susuan ni dia mungkin ambil daripada kalangan ahli keluarga. Dia menyusukan. Contoh menyusukan anak buah. Kan? Bila menyusukan anak buah jadi anak susuan. Jadi bila anak buah tu jadi anak susuan, ditakdirkan dalam satu situasi dia tak ada anak lelaki misalnya. Kan? Bila dia tak ada anak lelaki, si mati tu bapa pula, kan? Jadi bila bapa dah meninggal dunia, bapa susuan dia meninggal dunia, cari dia waris utama. Siapa waris utama? Bapa dengan ayah kepada bapa susuan. Anggap je lah tak ada, kan? Kita anggap tak ada. Kemudian pasangan adalah ibu susuan masih hidup. Kemudian anak hanya ada anak perempuan, tak ada anak lelaki. Jadi kalau ayah susuan tu meninggal dunia, yang akan dapat pusaka 5 waris utama yang ada pasangan dan anak perempuan. Jadi bila pasangan dan anak perempuan dapat pusaka, dia tidak lagi menghabiskan bahagian pusaka. Contoh, kalau ada seorang anak perempuan, berapa bahagian anak perempuan dapat? Ni ulang kaji balik ni, kan? Berapa? Senyap tahulah, kan? 1/2, separuh anak perempuan dapat. Sebab apa separuh? Sebab seorang sahaja anak perempuan. Jadi bila anak perempuan dapat separuh daripada harta ayah, ibu dapat berapa? Ibu tu maksud merujuk kepada pasangan si mati. Pasangan si mati dapat berapa? Dapat 1/8, sebab si mati meninggalkan anak. Jadi bila kita sekalikan pecahan tu 1/8, jadi anak akan mendapat separuh daripada per 8, iaitu 4/8. 4/8 anak perempuan, 1/8 bahagian isteri, kemudian ada 3/8. 3/8 nak pergi mana? Cari waris asobah, waris yang layak mendapat baki. Jadi waris biasanya, waris asobah ni biasanya lelaki. Ada juga waris asobah perempuan. Tapi kita nak cerita yang tadi dah tu. Anak susuan ni dia ambil anak buah. Jadi bila cari waris asobah, pertama keturunan lelaki ke bawah. Cari keturunan lelaki, tak ada anak lelaki. Jadi bila tak ada anak lelaki, tak kira lah, tak ada keturunan lelaki ke bawah, kan? Jadi naik ke atas bapa. Bapa dah meninggal dunia lah, kan? Jadi bapa, kita tak boleh kata bapa lah. Maksudnya si mati tu adalah bapa susuan. Jadi bapa kepada bapa susuan dah tak ada, kita anggap tak ada. Jadi keturunan lelaki pun tak ada, bapa pun tak ada. Apabila dua perkara ni tiada, maksudnya keturunan lelaki ke bawah dan juga bapa tiada, jadi saudara kandung layak mendapat pusaka. Jadi anggap saudara kandung pun dah meninggal, tak ada, kan? Tapi ada anak kepada saudara kandung. Anak kepada saudara kandung lelaki. Saudara kandung yang meninggal tu pun lelaki, tinggalkan anak lelaki. Jadi sebab itulah keluarga ni ambil anak tadi sebagai anak susuan, hidup dengan mereka. Sebab anak susuan ni ayahnya dah meninggal dunia terlebih dahulu. Jadi anak susuan ataupun anak buah yang diambil dalam keluarga susuan tadi boleh dikira sebagai waris asobah. Nak dapat 3/8 tu. Ni saya bagi contoh je lah, kan? Contoh. Kalau nak sebut anak susuan sahaja,
dia memang tak layak pusaka. Rapat dah macam mana keluarga pun kan, dah macam anak sendiri dah ni, saya anggap dia keluarga dah. Dah nak kata nak ambil harta, ambil lah. Kira dah rapat sangat. Masa hidup boleh bagi, bila dah meninggal tak boleh. Sebab dah kira pusaka. Pusaka hanya waris faraid sahaja. Jadi kalau cari waris faraid, waris fardu dah ada anak perempuan dengan isteri, ada anak susuan tadi, kebetulan anak buah lelaki. Dia mesti anak buah lelaki. Anak buah perempuan tak boleh. Anak buah lelaki daripada keturunan saudara kandung lelaki. Maksudnya adik-beradik kita yang lelaki, anak dia yang lelaki. Kan? Jadi kita ambil anak tu jadi anak susuan. Jadi bila kita meninggal dunia, anak tadi boleh jadi waris asobah sekiranya bapanya dah meninggal. Dia saudara kandung mesti meninggal dulu. Kemudian ni nak bagi gambaran bahawa anak buah ada kalanya layak dapat pusaka. Sebab ada orang ambil anak buah sebagai anak susuan, dan kemudian dapat pula pusaka, kan? Bukan sebab dia anak susuan, kebetulan dia merupakan waris asobah, waris yang layak mendapat harta pusaka si mati tadi. Jadi oleh yang demikian, layak tak dapat pusaka? Layak. Sebab waris asobah. Tapi kalau bukan anak buah, ambil mana-manalah kan, orang yang mungkin dia minat ataupun berkenan, tak dikurniakan anak ke misalnya, ataupun ada anak perempuannya je. Rasa abang bilalah kita nak dapat anak lelaki ni kan. Cakap isteri dekat suaminya, kan, tak tahulah, mungkin belum ada rezeki. Kita ni pun bukan muda lagi bang. Dah berusia dah, nak kata nak sonjo dah ni. Kan, ada istilah kata macam tu. Jadi macam mana kalau nak anak lelaki juga, kita ambil lah seorang anak, kita susu. Kan, kamu susukan dah. Tapi bila susuan mesti ada bayi lain kan. Tapi kebetulan baru lepas bersalin anak perempuan juga. Sebab tu dah dia kata tak apalah, bukan tak bersyukur ada anak perempuan ni, tapi kita dah ada seorang anak perempuan. Ada yang ini pun baru anak perempuan juga. Jadi ialah macam mana tu, tak apalah, kita ambil lah seorang anak. Itu yang disusukan anak lelaki kebetulan. Tapi bila ambil jadi anak susuan, tiada hubungan kerabat, maka kalau meninggal dunia memang tak dapat harta pusaka. Jadi macam mana nak bagi? Kalau nak bagi, sayang juga. Takkanlah ini kita nak asing-asingkan. Apabila kita ambil dia sebagai keluarga kita, jadi takkan kita nak asingkan bang. Bagilah sikit harta, kan? Dah anggap macam anak biak sendiri dah. Tapi tak boleh bagi ikut pusaka. Maksudnya secara default meninggal dunia, harta memang tak sampai dekat dia sebab bukan waris. Jadi ketika hidup, kita dah tahu bahawa yang ini memang takkan dapat pusaka kita, anak yang ni. Tapi sebabkan dia merupakan sebahagian keluarga, dah anggap sebagai keluarga, kita bagilah dia sebagai harta, sama ada hibah ataupun wasiat. Itu sebagai medium perancangan harta. Kita boleh buatlah. Bagi juga boleh. Cuma secara pusaka tak boleh. Kan, sebab bukan waris yang mendapat harta pusaka. Ada soalan setakat ni? Wasiat boleh. Wasiat kenapa boleh? Sebab wasiat boleh diberi kepada bukan waris kita. Bukan waris tu maksudnya yang mana? Bukan waris yang layak pusaka kita. Contoh, kita ni ada anak lelaki, kita ada saudara kandung. Saudara kandung tu waris tak? Ada hubungan darah tak? Ya, adik-beradik kita, kan? Tapi kalau kita ada anak lelaki, kita meninggal, jadi saudara kandung kita tak dapat pusaka.
Jadi kita nak berwasiat, bagi wasiat dekat dia, boleh? Boleh. Dia waris, tapi boleh dapat wasiat sebab dia bukan waris yang menerima pusaka. Contohlah kita dah wasiat dekat dia 100,000 contoh, baik betul, pemurah hati kan. Wasiat kat Abang Long 100,000. Abang dulu masa saya sekolah susah-susah, abang yang banyak keluar duit. Jadi saya dah siap tulis wasiat 100,000 dekat abang. Bagi macam tu lah kan. Saya tukar situasi lah, bagi dekat kakak. Sebab nak tunjuk perbezaan sikit. Saya pun buat wasiat dekat Kak Long 100,000. Jadi sebab saya tahu bila saya meninggal, orang lain dah tak ada, hanya ada anak lelaki je. Jadi anak lelaki saya akan dapat semua harta. Jadi bila dia meninggal, kebetulan ada anak lelaki kan. Bila ada anak lelaki ambil semua harta dia secara pusaka, tetapi perlu jalankan wasiat dahulu kepada kakak tadi. Boleh dapat wasiat tak? Boleh. Tak ada masalah. Buat wasiat betul, masa hidup buat wasiat. Pelaksanaan selepas kematian. Wasiat punya pelaksanaan selepas kematian. Sekarang kalau kita bagi waktu hidup juga, kita bagi terus. Itu hibah. Kan? Kalau wasiat kita buat juga masa hidup, tapi melaksanakannya selepas kematian. Jadi boleh dapat tak ahli keluarga wasiat? Boleh, sebab dia bukan waris yang mendapat pusaka. Contoh, anak lelaki tu meninggal dulu pula kan. Kita jalan bersama pergi kedai ke apa, nak jadikan cerita aksiden. Anak lelaki meninggal dulu, kemudian yang memiliki harta tadi baru meninggal. Jadi bila keadaan dia meninggal, kita tak bincang harta anak lelaki, kita bincang harta dia tadi kan. Bila dia meninggal, ketika tu anak lelaki dah tiada. Maksudnya anak lelaki dah meninggal dulu. Bila anak lelaki meninggal dulu, maka waris yang akan dapat cari, tiba-tiba dapat dekat saudara kandung perempuan tadi kan. Dia layak pusaka pula sebab dah tak ada orang lain dah kan. Jadi bila dia layak pusaka, maka wasiat yang asal tadi terbatal. Sebab dia tiba-tiba dapat pusaka kita. Jadi wasiat kepada dia terbatal. Jadi dia akan dapat bahagian dia secara pusaka sahaja. Jadi dia kena tengok. Sebab tu wasiat ni hanya boleh dijalankan kepada mereka yang bukan menerima harta pusaka kita. Kalau nak bagi juga dekat waris, ada juga orang nak bagi juga kan. Boleh tak? Boleh. Cuma atas persetujuan waris. Sebab dia sebenarnya tak ada wasiat pun kepada waris. Kalau nak buat juga, buatlah. Sebenarnya tak guna pakai pun. Sebab apa? Dokumen tu pun bagi, mesti kena tanya waris lain, setuju ke tak setuju. Waris lain pun kata, yang lain pun dapat banyak ni je, apa pasal pula tiba-tiba dia dapat wasiat 500,000 pula tu kan. Kita ni je dapat motor sebiji, kereta sebiji. Saya tak setuju. Batal wasiat tu kan. Tak ada masalah. Bila tak bersetuju, batal. Itu saja. Dia kena bagilah secara faraid bahagian dia, kerana wasiat yang dituju padanya dibatalkan. Boleh, Haji? Seterusnya, anak tidak sah taraf, ataupun anak zina. Anak tak sah taraf ialah anak yang terhasil daripada perbuatan zina, na'udzubillah, iaitu anak yang lahir sebelum daripada berlakunya perkahwinan yang sah. Adapun kemudiannya mengandung setelah bersekedudukan sebelum perkahwinan, anak tersebut dianggap anak tidak sah taraf, walaupun anak tersebut lahir daripada perkahwinan yang sah.
Macam mana pula ni kan. Jadi nak diceritakan dia telah wujud. Anak ni telah wujud sebelum akad nikah. Perkahwinan tu akad nikah lah kan. Sebab tu kita panggil anak tak sah taraf, ataupun bahasa biasanya anak di luar nikah. Sebab dia di luar pernikahan. Jadi bila dah bersekedudukan dan wanita itu mengandung, bila dia mengandung dan belum berkahwin, kemudian contohlah lelaki yang menghamilkannya itu berkahwin dengannya, atas dasar tanggungjawab ke, ataupun memang dah plan pun nak kahwin dah sebenarnya, tapi atas sebab tertentu tiba-tiba wanita ini hamil. Jadi dia nak kahwin dengan wanita tersebut kan. Jadi walaupun dia berkahwin dan perkahwinan itu sah, maksudnya berkahwin lah macam biasa sah, tetapi wanita itu sebenarnya telah pun mengandung. Mengandung mungkin baru saja mengandung ke apa kan. Jadi dah mengesahkan bahawa janin ataupun mengandung lah. Maksudnya janin tu dah ada, dah mengandung. Wanita itu sudah mengandung. Jadi bila dah mengandung dianggap wujud anak tersebut. Bila dianggap wujud dan sama berkahwin pun dan bersalin seperti biasa. Bila bersalin seperti biasa, tetapi anak itu telah wujud awal sebelum pernikahan, dia dianggap sebagai anak luar nikah, anak tidak sah taraf. Bila anak tak sah taraf ini, apa kesan dia? Kesan dia apabila bapa tersebut meninggal dunia. Bapa tersebut meninggal dunia, dia tidak akan mewarisi. Saya betulkan balik, bukan bapa. Sebab dia dah tak sah taraf, suami ibunya. Kan, suami ibunya tadi bila meninggal dunia, dia tidak boleh mewarisi harta suami ibunya. Kenapa kita tak panggil bapa? Sebab dia tak boleh dinasabkan. Dia di luar nikah, maka tak boleh nasab. Jadi kita tak panggil bapa lah, kita panggil suami ibunya. Tapi bolehlah siapa nak panggil bapa, asalkan faham kan istilah tu adalah suami ibunya. Jadi dia tak boleh nasab. Bila tak boleh nasab, suami ibunya meninggal dunia, dia tak dapat harta. Dia tak dapat harta. Jadi kalau perkara ini kadang-kala berlaku, di kalangan mungkin di luar sana ada berlaku, jadi dia tetap nak bagi juga harta tersebut kepada anak tadi. Jadi boleh bagi, cuma tidak boleh sebagai pusaka. Samalah macam anak susuan tadi, nak bagi, bagilah hibah. Nak bagi, bagilah wasiat. Tapi wasiat kan tak boleh kepada waris, mak. Apa salah Abang Long boleh wasiat pula? Kata. Jadi mak ni pun macam mana lah nak cerita ni. Kan? Ataupun bila dah berlaku kematian ayah tadi, kan, ataupun suami ibunya tadi, bila dah berlaku kematian, jadi mak pun cakap, kita kumpullah ramai-ramai ni, kita nak bincang pusaka ni. Cuma Along tak payahlah hadir hari ni, sebab Along tak dapat pusaka. Kenapa saya tak dapat pusaka, mak? Dah macam mana pula nak cerita. Kamu jangan banyak tanyalah. Kira tak dapat tu tak dapat lah. Saya kan anak mak dengan abah juga. Apa beza saya? Lagi mak dia unsing macam manalah nak cerita ni. Kan? Jadi dia kata sebenarnya beberapa tahun yang lepas, takkan mak nak cerita pula. Kan? Ada buka aib pula. Kan? Jadi macam mana? Itu saya tak tahulah nak buat macam mana. Kan? Itu memang tak ada penyelesaian. Tak dapatlah nak buat macam mana. Tapi dah uji DNA. Memang anak dia. Siapa kata anak orang lain? Dari segi biologi, ya, memang anak dia. Kita pun tahu. Kan? Cuma dari segi syarak, dia di luar nikah, tidak boleh dinasabkan. Tak apalah.
Bukan orang lain tahu pun, mak cakap, bagi je lah pusaka tu. Kira anak tadi berdosa mak tadi. Sebab apabila anak tadi mendapat pusaka, dia sebenarnya telah mengambil bahagian orang lain, adik-beradik lain. Adik-beradik lain memang tak tahulah, ini memang abang kita. Tak apalah, pusaka sama. Tapi mak yang tahu, berdosa mak tadi. Kan? Sebab dia telah memberikan hak itu kepada orang lain juga, sedangkan anak tadi tidak layak disebabkan tidak sah taraf. Jadi tak boleh berlaku. Melainkan kalau mak tadi, ayah tadi rasa nak bagi juga, ini pun anak kita juga, kan. Jadi macam mana fikir-fikir, itulah saya pun tak tahulah satu hari nanti kalau abang ke saya meninggal. Tapi kalau mak meninggal boleh. Lain pula, maknya meninggal boleh, sebab maknya yang mengandungkan dia. Tu jelas, itu memang nasab, tak boleh, tak mana boleh tak dinasabkan. Dia lahir pada rahim ibunya, dia tetap, mak meninggal dia boleh dapat, cuma ayah. Jadi dia fikir-fikir, kalau abang meninggal nanti macam mana, kan, tak dapatlah apa semua. Ada orang kata, orang tanya, ada soalan lah ni orang tanya, kan, terlintas kat fikiran saya. Orang tanya, yelah ustaz, kalau betul lah berlaku, kan, tiba-tiba anak tadi tak dapat pusaka, kan. Jadi nak dijadikan cerita, anak yang tak dapat pusaka tu, dialah anak yang paling baik. Bila orang tuanya dah tua, dah uzur dan sebagainya, dialah yang jaga orang tua tu. Sebab dia ada rasa yang dia tu anak sulung. Jadi dia kata dulu mungkin belajar tak habis sebab adik orang susah, kan. Ada kes macam tu. Jadi dia tak apalah, adik-beradik biar sambung belajar. Dia buat kerja-kerja kampung, dia bantu ibu dan ayah apa semua. Ni baik anak kita ni bang, kan. Jadi dapat bantu adik-beradik semua. Jadi walaupun dia baik, dia yang banyak jaga mak ayahnya, dan apabila dia meninggal, dia tetap tidak dinasabkan. Jadi orang tanya, kalaulah dalam perkara begitu, kenapa pula anak tadi yang tak dapat pusaka? Yang berdosa ataupun yang melakukan kesalahan mak ayahnya, kan. Jadi kesan kepada anak pula tak dapat pusaka, sedangkan mungkin anak tu anak yang baik. Jadi di sini apabila katakan Islam itu adil, kat mana adil kalau jadi kes macam ni? Apa pandangan ustaz? Dia tanya macam tu pula, kan. Saya tak pernah terima pula soalan. Yalah, tetapi bila orang tanya, kena jawablah, kan. Saya mula nak jawab, nanti kita simpan dulu, kuliah akan datang kita jawab, kan. Tapi yalah, bila orang tanya, kita pun jawablah. Pertama, tak mungkin saya kata tak adil. Ini tak adil, betul, saya setuju. Tak boleh. Ini datang dari Quran. Surah An-Nisa ayat 11, 12, 176. Hanya anak saja. Kalau tak boleh nasab, maka tak dikira sebagai anak. Jadi takkanlah kita nak kata tak adil. Kita kata adil. Cuma dari sudut pandangan orang lain ataupun yang bertanya, mungkin rasa tak adil. Tak adil pada dia, tak semestinya tak adil pada semua. Jadi kenapa kita kata adil? Sebab itulah Islam mesti mewajibkan perkahwinan sebelum adanya hubungan, yang boleh mendapatkan adanya zuriat dan sebagainya. Jadi sebab itu penting, wajib. Apabila nasab tidak dijaga, maka rusaklah keturunan kita. Sebab tu Islam kata mesti berkahwin, mesti ada syarat-syarat tertentu, sebab ingin menjaga keturunan. Dan apabila anak tu tak dapat pusaka, bukan kata dia tak boleh dapat harta. Jangan salah faham. Harta, pusaka, dia tak boleh dapat. Maksudnya kalau bahagian anak lelaki adalah 2 bahagian, dia bergandingan dengan anak perempuan 1 bahagian. Contoh, yang 2 bahagian tu dia tak dapat kalau dia anak lelaki lah, kan. Sebab apa? Sebab dia bukan nasab. Tapi nak bagi juga harta, boleh. Secara wasiat tadi ataupun hibah. Bagilah secara hibah dan wasiat. Dia mak dia katalah, kan, kata kita ni bagi wasiat je lah kat dia bang,
kan, bagi hibah pula. Jadi kamu ni Alung, ayah bagi hibah, jadi kamu tak dapat pusaka. Jadi Alung kata, tapi yang Alung belajar, pusaka tu boleh dapat sebab itu hak waris. Hibah pula boleh bagi ketika hidup, memang harta Alung. Tu yang Alung belajar. Alung pun belajar agak faraid dulu. Dah sudah kan. Macam mana pula? Betul lah Alung tu cakap. Jadi bila berlaku perkara begitu, maka tak bolehlah didiamkan. Apa je mak dia nak jawab, terpulanglah kan. Tapi cara pembahagian pusaka tidak boleh diberikan kepada anak tersebut, sekalipun semua setuju. Kan. Persetujuan hanya dibuat setelah waris-waris yang lain tahu bahagian pusaka mereka. Maksudnya yang lain tahu, Alung memang tak dapat pusaka. Tak apalah, ini bahagian kita, tapi kita nak bagi juga kat Alung. Itu tak ada masalah sebab mereka dah tahu bahagian mereka. Tapi mesti ada persoalan. Apa pasal bahagian kita dapat, Alung tak dapat? Kan? Tu persoalan yang biar mak je yang jawab. Kan? Macam mana perkara itu boleh berlaku. Jadi dia tak boleh mendapat pusaka sebab bukan dikira sebagai nasab. Jadi bagaimana pula perkahwinan? Ini cerita perkahwinan. Selepas ni kita akan masuk perkahwinan. Jadi saya tak tersambung. Perkahwinan yang berlaku di luar negara. Ini cerita. Contoh seperti perkahwinan yang berlaku di luar negara. Perkahwinan yang berlaku di luar negara perlu didaftarkan dalam tempoh yang tertentu. Ini adalah untuk memastikan perkahwinan tersebut sah mengikut hukum yang telah ditetapkan oleh syarak. Jika sekiranya perkahwinan tersebut tidak mematuhi rukun yang telah ditetapkan oleh syarak, seperti penggunaan wali hakim, sedangkan wali perempuan yang dikahwini masih ada wali yang sah, jadi ini menyebabkan perkahwinan tersebut tidak sah dan anak yang dilahirkan adalah anak yang tidak sah taraf. Jadi bab-bab perkahwinan ni saya tak nak ulas panjang lah kan. Sebab saya bukan bahagian munakahat. Kan, ni bahagian faraid. Cuma maksudnya buku ni menceritakan kalaulah ada sebab-sebab rukun perkahwinan itu dilanggar. Bila rukun tu langgar, batal lah perkahwinan tadi kan. Jadi bila batal bersekedudukan, maka dikira sebagai berzina dan anak itu anak tidak sah taraf. Dia perkara begini adalah sebenarnya subjektif. Yang boleh tentukan sah batal ke tidak mahkamah syariah kan. Sebab ada perkahwinan yang kita rasa sah tapi sebenarnya tak sah, tapi pada awal kita rasa sah. Boleh jadi perkahwinan wati syubhah kan. Jadi perkahwinan wati syubhah, ada orang tanya boleh waris tak anak tersebut? Kalau kita tak tahu, boleh diwarisi. Harta tersebut boleh. Tapi kalau dia tahu perkahwinan ni tak sah, kahwin koboi. Ada orang tanya saya kahwin koboi ni kan. Saya pun mula kahwin koboi kan, tapi saya lebih kurang saya faham lah maksud dia tu kan. Saya baru adalah bulan lepas kan. Masa tu saya kat Subang ada kuliah sana. Jadi lepas kuliah tu pun orang tanya kan. Saya ni cerita ni lah bab ni, anak tak sah taraf kan. Jadi dia kata saya nak tanya tadi, saya tak berani ustaz. Segan, tak apa, saya faham lah. Sebab kadang-kadang ada benda-benda yang privacy pun orang tanya personal kan. Jadi saya cerita ni bukan sebab nak aib saya apa, tak ada. Saya tak sebut nama pun kan. Jadi ini kisah. Dia jumpa saya. Dia kata ustaz, saya dulu kahwin koboi kan. Saya kata kahwin koboi, saya kata kahwin yang macam tu lah ustaz. Dia kata okey lah, saya faham lah tu. Saya kahwin kat kampung. Saya asal nun jauh di pedalaman. Tak sebutlah negeri mana kan. Jadi bila duduk pedalaman tu tak ada apa sangat ustaz. Nakkan kahwin, kita shake hand je lah. Panggil ke ketua kampung ke sesiapa, main nikah je. Sah. Okey, dah selesai. Habis macam mana tu ustaz? Kan? Tapi anak saya ada anak, boleh waris pusaka tak? Dia tanya. Sudah, saya kata macam mana nak jawab. Jadi saya tanya,
Anak tadi, saya kata saya minta maaf tanyalah. Anak kan, saya kata ada anak kan. Anak tadi tu bin siapa? Saya tanya. Saya minta maaf lah, saya kena tanyalah kan. Bin siapa? Saya tanya. Bin, bukan bin dia, bin Abdullah. Saya kata daripada situ dah tahu yang susah nak dinasabkan. Tapi kenapa? Memang anak saya. Dia cakap ni kes macam ni lah kan. Jadi saya kata memanglah anak dari segi biologinya, anak biologi itu anak dia lah tu. Tapi dari segi hukum, kalau bukan bin kepada kamu, bukan anak kamu lah. Itu dari segi undang-undang. Saya kata macam mana boleh jadi bin lain? Saya tanya. Ni sebab ada takdir iktiraf lah. Sebab masa dia nak dapat sekolah, anak tu apa semua susah. Nak keluar sijil pun semua. Kemudian tiba-tiba tak macam mana keluar Abdullah lah kan. Jadi tak boleh dibinkan pada dia. Jadi dia pun rasa macam mana. Saya tu je lah anak saya tu Ustaz. Kan. Jadi saya nak bagi harta saya kat dia. Kan. Jadi macam mana? Saya kata pertama sekali perkahwinan tu mesti disahkan. Saya nak cakap tak sah pun tak boleh. Tapi kalau anak ni bin lain, macam tak sah lah. Saya kata kena pergi sahkan. Jadi macam mana boleh tak sah? Mana saya tahu macam mana tak sah? Bukan saya ada pun masa kahwin tu. Jadi sebabkan mungkinlah jalan penceritaan tadi, kata kahwin koboi kan. Mungkin orang yang walinya pun mungkin tak diiktiraf kan. Saksinya ke kan ada syarat dia kan. Jadi dia main langgar atas siapa ke agak, kita tak tahu. Jadi kalau mahkamah pun tanya nak keluar sijil nikah, kahwin kat mana? Kat kampung. Yelah kampung tu normal lah kan, biasalah. Siapa kadinya? Tak tahulah, saya pun tak kenal. Tak hidup lagi tak tidak. Tak apa. Ada surat? Tak ada. Apa semua tak ada, macam mana nak sah? Kan? Jadi saya kata macam mana, dia dah risau dah. Kata macam mana ni kan. Saya kata tak apalah macam ni lah. Tapi pertama apa pun rujuk mahkamah syariah. Jangan pegang kata saya ni. Ini pandangan saja. Tapi yang menentu sah tak sah bukan saya, mahkamah syariah. Kena pergi rujuk dengan dia. Jadi saya kata jangan risau sangat. Saya kata saya memang kena cerita pasal nak tak sah taraf memang dalam buku ni. Saya kata janganlah risau. Tapi lah sebab dia dah terfikir dah kan. Macam mana pula kalau meninggal nanti. Saya tak ada banyak harta, tapi adalah sikit harta. Itulah saya nak bagi kat anak saya. Kan dia rasa macam tanggungjawab lah. Jadi saya kata tak apa. Pertama, pastikan status pernikahan tadi sah. Dia boleh jadi dua. Dia boleh jadi anak tak sah taraf ni kalau dari awal kita tahu tak sah. Kita tahu ini pun tempat lain macam je ni kan. Tempatnya pun ni walinya ada tak sijil, kita tanya. Kita nak nikah ni. Kata jangan tanya. Tak pernah orang tanya kat sini. Kan suspicious benda macam tu. Janganlah diteruskan juga. Bila teruskan juga, benda-benda yang tak pasti itulah yang boleh jadi tak sah. Tapi kalau kita kata ada sijil, ni sijil. Ada ni semua, ada semua tunjuk sijil lah apa semua. Ni baguslah ni ada cok semua. Kita pun yakin kan. Tapi biasa tak jadi kat Malaysia lah perkara ni. Masuk azan kan. Sambung. Okay, sambung. Jadi biasanya di luar lah kan. Malaysia memang ketat punya perkahwinan. Kalau di luar, contohlah di luar ada sijil-sijil ni ada, sampai kat mahkamah bawa nak daftar kat Malaysia, mahkamah tengok ni tak sah ni. Bila tak sah kan, dua sebab. Satu boleh jadi kita memang dari awal tak tahu. Tapi ada sijil apa semua, takkanlah kita nak pergi check semua kan. Mana kita tahu selalu orang kahwin sana. Tapi bila tak sah, dia boleh jadi anggapan itu mungkin sah. Jadi dia anak-anak tu boleh katakan sebagai wati syubhah. Jadi macam mana nak sahkan tu balik? Boleh waris tak? Kahwin balik. Saya kata kahwin balik, akad nikah baru sah lah tu. Sebab kita tak tahu. Tapi kalau tahu, tu dah lain. Tu hukum dia lain kan. Jadi itu antara contoh perkara tersebut. Jadi saya kata kalau nak lebih senang, pergi rujuk mahkamah syariah.
Kemudian nak buat macam mana? Kahwin balik dengan isteri lah, akad nikah baru, selesai. Kan? Itulah pandangan saya kata ada lagi soalan tanya. Okey, apa dia? Masalahnya saya dengan isteri dah bercerai. Saya kata, yelah dah bercerai, kahwin lah balik. Saya kata, kan? Dia dah tak nak dekat saya. Habis tu macam-macam pula. Isteri tu mana? Saya tanyalah. Saya pun tak tahu dia dah pergi mana. Dia dah tinggalkan saya. Dah berpisah dah. Yelah berpisah, tak sehaluan. Dia duduk mana pun saya tak tahu. Saya duduk mana pun tanda dia pun tak tahu. Mungkin dia tak fikir pasal ni. Sebab dia tak dengar aku kuliah faraid lagi. Contohlah kan. Jadi macam mana ni? Risau. Saya kata ini betul-betul serius ni. Ini saya pun tak tahu nak jawab. Saya kata dengan dia, pergilah mahkamah syariah. Biarlah pegawai kat mahkamah tu yang menasihatkan macam mana langkah-langkah nak buat. Kalau tak boleh juga, saya kata kan, kalau tak boleh lah juga nak wariskan secara pusaka, buatlah hibah ke anak ni. Selesailah kes tu. Kan? Sebab pun nak bagikan harta tadi kan, buatlah hibah. Bagilah dekat anak tadi. Bolehlah anak tadi dapat bukan secara pusaka, tetapi secara harta yang dihibahkan. Sebab tu perkara-perkara yang berkaitan dengan perkahwinan ini penting. Sebab itulah kita belajar faraid ini terkait dengan hubungan nasab. Bila nasab keturunan, keturunan tu yang dijaga. Ini susur galur siapa, perkahwinannya sah atau tidak, itu memainkan peranan untuk menentukan waris-waris kita yang layak menerima pusaka atau tidak. Golongan ini tidak mewarisi harta bapa kerana kelahirannya sebelum daripada perkahwinan yang sah dan hanya mewarisi harta peninggalan daripada ibunya sahaja. Jadi macam saya dah sebut tadi, kalau ibu meninggal dunia tak ada masalah. Sebab dia boleh mewarisi harta ibunya. Cuma kalau ayahnya dia tak boleh mewarisi kerana tidak boleh dinasabkan kepada bapa. Kalau anak tak sah salah, ada 3 adik-beradik. Jadi berarti dia yang sulunglah, yang tak sah satu. Jadi ada 2 adik-beradik. Jadi kalau ibu meninggal, dia berhak dapat harta pusaka. Jadi pembahagian itu sama rata. 2 yang sah dengan 1 yang tak sah. 2 sah yang 1 sah. Okey. Bagus soalan tu Haji ni. Saya pun tak terfikir soalan tu kan. Tapi bagus lah, betul. Okey. Jadi tu Haji tanya, kalau kita rujuk kepada harta ibu, ayah dah tahu dah tak dapat. Kalau ibunya meninggal dunia, dia dapat sebagai harta ibunya. Contoh ada 3 beradik. Yang tidak sah dengan ayah tadi adalah anak yang pertama. Jadi adakah bahagian dia sama dengan adik-beradik yang lain, ataupun pengamalan praktis faraidnya sama atau tidak? Kan? Contoh soalan dia tu Haji. Okey. Jadi jawapan dia ya, sama. Maksudnya kalau dia semua lelaki termasuk dia, kan? Jadi pembahagian itu adalah sama rata. Sebab mereka ini kalau lelaki tak ada masalah, dia waris asobah. Bagi dulu kepada waris-waris fardu, baki kepada waris lelaki, semua sama rata. Tapi kalau ada adik-beradik perempuan, yang 2 tu perempuan, dia seorang sahaja, kan? Bila dia seorang sahaja lelaki, dia dapat 2 bahagian, dan adik-beradik perempuan dia akan dapat 1 bahagian, 1 bahagian. Jadi itu sebagai baki. Sebab apa dia boleh dapat 2? Dia dikira nasab ibunya. Jadi sah, boleh dapat secara faraid, dan pembahagian ni pun sama je macam waris-waris yang lain. Kita ambil contoh situasi ayah yang meninggal tadi. Kan, kalau ada 2 beradik perempuan lah, dia anak lelaki tapi dia tidak dikira sebagai nasab. Kan? Jadi maksudnya ibu, iaitu isteri kepada ayah tadi, boleh dapat pusaka sebagai isteri, dan anak perempuan sahaja. Jadi
anak lelaki tadi memang tak boleh dinasabkan sebab kes anak tidak sah taraf, maka pembahagian dia bukan kata pembahagian, memang tak dapat apa-apa pun kan. Jadi hanyalah waris-waris berhak pasangan si mati dan anak perempuan saja yang layak mendapat pusaka. Dalam kes tadi bila isteri dan anak perempuan saja, maka waris ayah yang lain. Kalau tak ada bapa, tak ada keturunan lelaki ke bawah, adik-beradik ayah boleh dapat pusaka. Tu penting tu, beza dekat situ. Sebab tiba-tiba pula nak bicara pusaka, isteri pula panggil bicara pusaka, pergi nak jumpa untuk pegawai pusaka, nak bagi tahu senarai waris. Panggil juga saudara kandung si mati, iaitu ipar-ipar dia lah. Kan? Sebab apa? Sebab si mati tak ada anak lelaki. Jadi iparnya pun datang kan. Apa kenapa pula panggil kami ni? Nak bagi harta boleh juga kan, nada bergurau kan. Tapi yelah, nak bantu apa, bincang pasal apa? Sebenarnya memang nak bincang pusaka lah. Kenapa tak bincang dengan anak-anak kamu aja? Panggil kita orang buat apa? Bukan layak pun. Kan kamu si mati ni ada anak lelaki, kata. Dah sudah nak cerita macam mana pula kan. Kalau ada anak lelaki lain tak apa, tapi kalau tak ada, dah kena panggil orang lain pula. Jadi isu tu dia akan macam mana nak selesai tu, kenalah fikir jalan penyelesaian yang baik. Itu sebab kadang-kadang ada orang ialah mungkin bertindak senyap saja, tak nak panjang cerita, kita senyap, tapi nampak tak impak dia, kesan dia. Sepatut saudara kandung tadi boleh dapat sebab si mati contoh tak ada anak, tak ada waris yang boleh dinasabkan, waris lelaki. Jadi saudara kandung patut layak, tapi dia diamkan. Sebab nak tutup malu lah, sebab ada perkara-perkara. Jadi banyak waris-waris terhalang mendapat pusaka dan hukum berdosa. Jadi tapi nak tutup aib, saya no comment lah bab tu kan. Kalau nak tutup sesuatu, memang kita tak bolehlah nak besar-besarkan aib, tapi dengan cara kita pula menidakkan hak orang lain, dah jadi satu perkara yang tak boleh lah. Kita tutup sini, buat dosa lain pula tak boleh kan. Jadi macam mana tu tak tahulah saya kan. Minta kita dijauhkanlah perkara-perkara yang sedemikian. Apapun kita kena berani berdepan untuk maksudnya menyelesaikan perkara-perkara yang sepatutnya. Sebab apa? Kalau kita menidakkan, mengambil hak orang lain, menzalimi hak orang lain, takut kesukaran menanti kita satu hari nanti di mahsyar nanti. Kita tak maulah kan, biarlah habis pun apa-apa kat sini aja. Sebab kat sana sesungguhnya sisaan mungkin lebih berat. Jadi saya rasa ada soalan lagi. Okey. Okey. Soalan ringkas supaya Tuan Haji tanya, ada seorang wanita, kita tutup kitab je lah kan. Dah ambil soalan last lah. Ada seorang wanita ada anak angkat. Jadi dia boleh anak angkat sebab apa? Tak berkahwin. Jadi nak jadi teman anak angkat tu, ambil anak angkat. Dan bila meninggal dunia kan, adakah anak angkat tu dapat pusaka atau tidak? Begitu soalan Tuan Haji kan. Jadi sebab tak ada siapa-siapa, sekalipun tak ada siapa-siapa, hanya sebatang kara, ada harta, ada anak angkat, tetap anak angkat tadi tak layak pusaka. Alasan sebab apa? Sebab bukan dari keturunan, melainkan saya tak nak orang keliru, kadang-kadang saya pun terlepas pandang, melainkan anak angkat itu keturunan. Sebab tu saya jelaskan, anak angkat ni boleh ambil sesiapa saja kan. Tetapi ada orang yang mengambil sebagai anak angkat, maksudnya bukan daripada anak sendirilah. Kita biasa anak orang lain, kita ambil anak angkat lah, istilah umum masyarakat. Tapi anak yang kita angkat jadi anak angkat kita ni, anak buah kita, kebetulan pula waris asobah kita kan. Jadi kalau kita meninggal, layak tak dapat pusaka? Layak, tapi bukan sebab dia anak angkat, sebab dia waris asobah, kebetulan dia anak angkat kita. Itu boleh dapat pusaka kan. Jadi umumnya bukan semua anak angkat tak dapat pusaka.
Kan? Dan anak angkat itu sendiri tak dapat pusaka hanya disebabkan waris asobah ataupun dia ada kebetulan hubungan darah dengan si mati, iaitu waris faraid. Anak tadi kemungkinan layak dapat pusaka. Jadi dia akan ikut adakah ada hubungan nasab. Kalau tiada langsung hubungan nasab, memang tak dapat pusaka. Jadi kalau nak bagi juga harta, boleh bagilah secara hibah ataupun wasiat. Kalau tak buat apa-apa, tak sempat ke apa, meninggal dunia, anak tadi tak dapat pusaka, harta tadi akan diserahkan kepada Baitul Mal. Kalau tiada siapa. Kecuali ibu angkat itu ada waris faraid. Waris yang layak dapat faraid. Kalau ada waris tapi bukan waris faraid juga, pun tak dapat pusaka juga. Sebab kita hanya waris faraid saja. Sebab waris ni nanti kita belajar bab yang lain, ada banyak kategori. Waris ashabul furud, waris fardu dapat pusaka. Waris asobah layak bahagian pusaka. Waris dawi al-arham, ada hubungan darah, bukan waris dapat pusaka. Contoh, datuk sebelah ibu, bapa kepada ibu. Kalau dalam satu-satu keadaan, bapa kepada bapa layak pusaka, bapa kepada ibu tak dapat pusaka. Sebab apa? Sebab dia waris dawi al-arham. Hubungan darah, saya datuk dia juga, apa pasal datuk tu dapat, datuk ni tak dapat? Tu kita cerita lain lah. Jadi tak dapat pusaka sebab waris dawi al-arham. Jadi sampai situ dululah kuliah kita. InsyaAllah kita sambung. Topik hangat banyak pusaka ni kan. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Jadi saya sudahi kuliah pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.